hakikatnya, sebelum sebuah filem dirakam, semuanya bermula daripada skrip. Screenwriter ialah orang yang bertanggungjawab mencipta dunia cerita itu. Mereka yang mencipta karakter, konflik, dialog dan keseluruhan perjalanan emosi yang akan dialami oleh penonton. Tanpa skrip, filem itu kemungkinan belum wujud lagi. Dalam sejarah Hollywood sendiri, ada beberapa penulis skrip yang sangat berpengaruh walaupun nama mereka tidak selalu disorot oleh media dan penonton biasa. Salah satunya ialah Aaron Sorkin yang terkenal dengan dialog pantas, tajam dan cerdik dalam membina irama seperti muzik dalam The Social Network 2010. Begitu juga Charlie Kaufman yang dikenali kerana menulis cerita yang pelik, kompleks dan sangat unik seperti Eternal Sunshine of the Spotless Mind di tahun 2004. Beliau tidak menulis cerita linear yang biasa. Sebaliknya, beliau membedah minda manusia, memori dan krisis identiti untuk bermain dengan psikologi penonton